Guys, tahu tak? Jualan kereta kat Malaysia turun 16.8% pada bulan April. Dari 72,000 unit bulan Mac jatuh ke 60,000 G. Puncanya, cuti panjang hari raya dan ramai yang beli awal masa promosi bulan Mac. Setakat April 2025, jualan total baru cecah 248,000 unit, kurang 5% berbanding tahun lepas. Pengeluaran pun turun sikit, 2% je. Tapi, good news, Mei dijangka naik balik sebab sambutan keamatan dan gawai kat Sabah Sarawak, plus lebih banyak hari kerja dan pelancaran model baru. So, kalau korang tengah plan nak beli kereta, maybe bulan ni waktu yang sesuai.